Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan memperkenalkan satu inovasi ujian yang boleh dijadikan sebagai alat pentaksiran untuk menguji ketangkasan murid. Inovasi ini kami perkenalkan sebagai Tic-Tac Challenge. Baik, kita sambung dengan apakah instrumen yang perlu ada sebagai seorang penilai untuk menjalankan ujian Tic-Tac Challenge ini. Jadi yang pertama, semestinya kita memerlukan sebuah mesin dan juga kad petunjuk. Baik, yang kedua, semestinya kita memerlukan garisan permulaan dan juga akan diletakkan 3 marker di sebelum garisan permulaan. Bagi instrumen yang ketiga, kita memerlukan satu larian atas yang berukuran 10 meter daripada dalam permulaan garisan sehingga kotak. Untuk instrumen yang terakhir, semestinya kita memerlukan 9 kotak Tic-Tac yang berukuran 1 kaki untuk setiap kotak. Baik, jadi itu merupakan instrumen-instrumen yang perlu ada untuk menjalankan ujian Tic-Tac Challenge. Baiklah, terdapat 2 impak dalam pelaksanaan inovasi yang kami telah hasilkan pada hari ini. Baik, yang pertama adalah kepada murid itu sendiri. Bagaimana guru melihat dan menilai ketangkasan murid dalam penilaian yang dilaksanakan. Dan yang kedua, terhadap guru itu sendiri. Bagaimana guru telah mengaplikasikan 5 kriteria pemilihan untuk melaksanakan ujian, iaitu yang pertama, kesahan, yang kedua, kebolehpercayaan, ketiga, keobjektifan, keempat, kemudahtadbiran, dan yang kelima adalah kemudahtafsiran. Dan kedua-dua impak ini akan memberi kesan positif dalam pelaksanaan ujian inovasi Tic-Tac Challenge. Secara rumusannya, Tic-Tac Challenge ini bukan sekadar satu permainan, tetapi ia sebagai satu bentuk pentaksiran masa hadapan yang boleh dilakukan oleh guru kepada murid. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.